dan sistem pengeluaran Pusat Pendidikan Hortikultur Maju Sintok Cik Hafiz daripada Maju Sintok. Okay. Okay, tajuk dia tajuk yang akan dia sharing lah dengan kita hari ini adalah teknologi penanaman fertigasi meja. Okay, saya serahkan pada Cik Hafiz lah untuk introduce bahagian dia lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ya. Saya ucapkan kepada urus setia Agora Mardi dan para peserta Agora, seterusnya staf-staf di Majlis Sumpah yang saya hormati dan kasih sekalian. So pada hari ini saya ingin berkongsi lah bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan salah satu tajuk yang saya rasa dia agak unik sedikit, sebab dia lebih spesifik. Dia biasanya kalau kita nak tahu pasal teknologi ni, kita akan cerita pasal fertigasi je. Tapi hari ini dia is more spesifik, iaitu saya akan bercerita dan share dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan teknologi penanaman fertigasi meja. So dia ada fertigasi, iaitu teknologi, dan meja. Meja tu adalah konsep sebenarnya. So kita kena faham. So kalau kita Google, kita akan nampak fertigasi meja banyak je lah sekarang ni dalam internet. Tapi kita kena faham fertigasi tu adalah teknologi dan meja tu adalah konsep. So kita gabungkan, ada konsep teknologi yang barulah. Okay, dengan tagline dia ni saya sendiri yang buat lah, iaitu bila kita tanam cara fertigasi, penanamannya senang dan hasilnya insyaAllah gemilang. Okay, saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Hassan dan saya merupakan pegawai penyelidik daripada program agronomi dan sistem pengeluaran di bawah Pusat Pendidikan Hortikultur. Mana sahabat saya tadi Dr. Suhana tu dia daripada program sebelah saya, bahagian pengurusan penyakit, dan dia di HQ, saya di Mardi Sintok Kedah. So kenapa saya dekat Kedah? Sebab saya lebih fokus kepada buah-buahan sebenarnya. So saya lebih fokus kepada tanaman fertigasi yang memfokuskan kepada buah-buahan. So secara asasnya saya banyak terlibat dengan rock melon lah sebelum ni, dan insyaAllah saya akan berkongsi bersama-sama berkenaan fertigasi meja lah. Konsep fertigasi itu tak lari lah. Okay, so ni outline of my presentation lah sedikit. First of all, kita akan lalu dari segi pengenalan secara umumnya. Saya nak mungkin memperingatkan ataupun memperincikan jugalah maksud fertigasi tu. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan mesti dah tahu pun maksud fertigasi tu apa secara umum. Semua orang dah tahu, tapi mungkin kita boleh refresh balik dan kita lebih memahami lah maksud fertigasi tu. Dan yang kedua, saya akan go through berkenaan keperluan fertigasi tu sendiri. Maksudnya saya tak masuk pasal fertigasi meja lagi. Saya just cerita dulu keperluan teknologi fertigasi dari segi pengairan, pembajaan dan juga sistem penanaman yang dipraktikkan lah. Dan yang item yang ketiga baru kita masuk pasal fertigasi meja lah. Kita akan sentuh berkenaan definisi, sistem, keperluan dan juga tanaman yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali kita akan touch on berkenaan fertigasi meja, kaedah pengurusan. Dan yang item yang terakhir ni kita banyak fokus pada bawang, sebab di Mardi so far fertigasi meja yang kita nampak dah establish, salah satunya sebab bawang antara tanaman yang utama sekarang di Mardi, dan kita dah berjaya praktikkan lah di bawah teknologi fertigasi meja. Okay, so fertigasi secara definisi, kelebihan dan juga keperluan nutrien dia. Kalau kita tahu, fertigasi ini merupakan sistem penanaman yang menggabungkan baja dan juga air. Maksudnya ayat fertigasi ni sebenarnya berasal daripada bahasa Inggeris lah, iaitu fertilizer dan air irrigation. So maksudnya dia kena berjalan seiring sekali. Kalau tuan-tuan bagi air kan, tapi tak bagi baja, so adakah itu dipanggil fertigasi? Itu tidaklah. Baja kasih, maksud saya baja tu tuan-tuan kasih guna baja tabur,
Itu bukan fertigasi. Itu adalah irrigation saja, dia tak merangkumi fertigasi itu. So kebiasaannya teknologi fertigasi ini menggunakan pengairan secara titisan yang bersesuaian lah untuk kebanyakan tanaman horticulture. So bila kita sebut tanaman horticulture ni merangkumi sayur, buah-buahan, herba, macam itulah. Dan tak syak lagi, teknologi fertigasi ini telah berkembang dengan sangat pesat lah. Bawah tahun 2000 ke atas memang sangat berkembang lah. Dan di pihak Madi kita dah banyak keluarkan buku-buku ataupun manual teknologi penanaman secara fertigasi. So kalau ikutkan untuk tanaman fertigasi ini, ia banyak memfokuskan, banyak pengeluar kita fokus pada cili, rock melon, terung, timun, halia, sayuran berbuah, sayuran berdaun. Okay. So kenapa fertigasi? Kenapa kita tak tanam macam biasalah dekat tanah kan? So sebenarnya satu je reason dia, kalau bagi saya, ianya adalah berkaitan dengan pengurusan itu sendiri. Dia memudahkan pengurusan. Dan yang selain itu, dari segi penanaman di atas tanah ni sebenarnya kalau kita tengok, dia agak memberi permasalahan yang banyak tau sebenarnya. Firstly dari segi pengangkutan nutrien, sebab bila berlaku pemberian baja yang berlebihan ataupun baja terlalu tepu di dalam tanah, dia akan mengundang penyakit, dia akan menyebabkan kemerosotan pengeluaran hasil apabila baja berlebihan. So orang tak faham, kadang-kadang orang bagi baja dekat tanah ni dia boleh memegang nutrien dalam masa yang lama, dia akan menyebabkan ketepuan ataupun kemasinan yang berlebihan. So pokok tak boleh ambil nutrien bila terlalu banyak baja yang berkumpul di situ dan tak dapat diangkut oleh akar tanaman. Itu reason utama. Dan yang paling penting, kenapa fertigasi? Ianya lebih efisien sebab kita menggunakan air baja yang telah kita formulasikan kepada tanaman. And yang paling penting juga elemennya, kalau fertigasi ni dia tak menggunakan tanah, dia akan menggunakan biasanya media yang biasa adalah kokopit lah, iaitu habuk sabut kelapa. Okay. So itu secara awalnya lah dari segi fertigasi ni. Tapi ada juga orang bagi fertigasi untuk tanaman di tanah. Contoh, saya sendiri, saya terlibat dengan teknologi fertigasi penanaman tembikai. Ini baru ni, masih lagi kita tak rilis lagi teknologi ni. Maksudnya biasa orang menabur baja di pokok tembikai, tapi saya buat teknologi baja air fertigasi, tapi saya bagi kepada tanah. Tapi kalau berlebihan, saya akan menyebabkan tembikai tu dia akan menjadi terbantut. So itu tugas saya lah, untuk saya verify berapa keperluan nutrien fertigasi itu di atas tanah khas untuk tembikai. Ini barulah yang kita sedang cuba hasilkan. Okey, kita balik kepada fertigasi balik. Dari segi tanaman yang popular, tak syak lagi, yang biasa digunakan di bawah fertigasi tanaman tanpa menggunakan tanah, iaitu cili, melon, tomato, terung, halia, timun, cili benggala, strawberry. So memang ini dah advance lah penanaman secara fertigasi ni. Okey, dari segi kelebihan fertigasi itu sendiri, yang pertama, ianya akan memberikan kawalan penggunaan racun. Kerana apa saya cakap point yang ni? Sebab bila kita menanam secara fertigasi, kebiasaannya kita akan mendapat pengeluaran pertumbuhan pokok yang sama, yang sekata dari segi saiz. So maksudnya bila penggunaan racun kita tu akan juga sama rata. Dia tak ada besar kecil, dia tak ada berlebih. Sebab penggunaan nutrien dia kalau melalui fertigasi ni dia efisien. Dia memang mengikut keperluan pokok. Dan yang kedua, ianya akan meningkatkan hasil. Ini memang tak syak lagi lah, sebab ia berkadar terus dengan penggunaan dan juga kepekatan baja yang kita praktikkan. Dan yang ketiga, ianya confirm dia sangat bersih sebab dia tak menggunakan apa-apa daripada sumber tanah. Dan kecekapan nutrien, betul, dia memang fertigasi ni akan memberikan kecekapan nutrien yang lebih efisien berbanding kita menanam di atas tanah. Sebab dia memberikan, sebab media yang kita gunakan tu adalah media kokopit. So dia tidak memegang terlalu lama nutrien di dalam tanah tu. Dan yang seterusnya, hasil berkualiti. Memang hasil akan berkualiti lah bila pertumbuhan tu meningkat dengan baik lah.
Okay, tapi ada juga kekurangan dari segi fertigasi, tapi insyaAllah dari segi kekurangan ni telah diatasi lah, dan kebiasaannya orang tak ada masalah pun. Cuma saya just nak cerita mungkin dari segi ilmu pengetahuan lah, pada satu tahap, pada satu masa yang awal dulu fertigasi ni orang tak tahu sangat cara-cara aplikasi dia. Kadang-kadang orang main baja saja, bagi je air sampai melimpah air, so dia tak ikut keperluan pokok. Dan yang kedua, fertigasi ni juga dia akan memberikan sedikit penggunaan kos yang tinggi lah pada peringkat awal. Kos awal tu akan meningkat sikit lah, sebab kita nak beli pump, kita nak beli baja dia, kita nak beli sistem dia, penitis dia, dripper dia. Yang tu pada peringkat awal lah, pada peringkat awal sajalah yang kita kena laburkan sedikit. Okey, dan yang seterusnya adalah penggunaan air. Fertigasi ni memang kalau kita guna air tasik yang biasa, memang tak sesuai lah sebenarnya, sebab yang tu air tu telah ada sedimen, dia telah bercampur dengan bahan-bahan yang akan merencatkan pengangkutan air baja tu kepada tanaman. So penggunaan air ni sangat kritikal lah, perlu air bersih. Kebiasaannya orang akan gunakan air pada sumber-sumber yang bersih lah, macam air hujan yang telah ditapis dan juga air pipe lah. Okay. Yang seterusnya, fertigasi juga memerlukan penggunaan elektrik. So memanglah sebab kita nak bayangkan kita nak mengairi 1000 pokok, bolehkah kita siram by hand kan? Bolehkah kita jalankan sistem tu secara graviti? Tak boleh juga, kita perlukan pump. So ya, air sungai. Okey, soalan yang bagus. Jadi sebenarnya boleh, tapi kita kena sulingkan, kita kena tapis dia, kita kena bersihkan. Ya, sebab saya pernah pergi di China, diorang ada dapatkan sumber air daripada sungai, tapi diorang memang bersihkan air itu. Tapi kos lah bila kita nak perlu bersihkan air. The best way kalau kita boleh buat water reservoir, rainwater harvest. Kan, rainwater harvest tu kita boleh tadah air hujan, and then tapi kita just tapis je, tapis biasa saja, tak perlu nak sulingkan, nak bersihkan, dan kita boleh guna. Okey. Alright, yang seterusnya, yang terakhir, fertigasi ni kekurangan dia keperluan spesifik nutrien lah. Dia berkaitan terus dengan keperluan, dia memang ikut pokok tu sendiri. Okey, di dalam penanaman secara fertigasi, beberapa komponen utama yang biasanya lah perlu ada lah dalam fertigasi, iaitu dari segi infrastruktur. Kebiasaannya dia akan menggunakan struktur pelindung hujan, rumah semayan, rumah pam, yang benda-benda macam ni. Tu yang kata tu kos awal tu agak tinggi sikit sebab kita nak bangunkan infra ni. Dan yang kedua, sistem pengairan. Yang ni antara yang paling penting lah. Kita perlu ada tangki larutan baja, tangki stok baja, pam. Dan yang ketiga adalah input pertanian. Penggunaan baja. Baja bukan baja biasa lah, baja mestilah baja yang larut air, water soluble base. Dan yang terakhir, mesin dan juga alatan. Contoh, kita perlukan pH meter, EC meter. pH meter tak berapa kritikal sebenarnya, tapi yang paling kritikal dalam fertigasi adalah EC meter lah. Sebab EC meter ni dia mengukur kemasinan air baja yang kita nak beri kepada pokok, kepekatan yang kita nak bagi pada pokok tu. Okey. Okey, penimbang, pemotong buah tu semua tu biasalah. Okey. Okey, ini adalah salah satu struktur pelindung hujan yang biasalah diguna pakai dalam sistem penanaman secara fertigasi, iaitu yang gambar satu tu, struktur berjaring kali serangga. Yang ni macam low cost sikit lah. Maksudnya dia just tutup dengan kali serangga yang biasa. Dan yang kedua, struktur pelindung hujan. Kalau kita tengok gambar yang kedua tu, dia tak tutup dengan apa-apa, dia just nak lindung pada hujan saja. Yang ni pun ada. Yang ni biasanya kita gunakan di tanaman cili, terung, tomato, strawberry. Kalau nak tutup pun boleh, tapi penggunaan racun akan meningkat lah bila kita nak kena membuat pengawalan perosak penyakit. Dan yang paling famous, gambar yang ketiga lah, struktur pelindung hujan dan kali serangga lah. Yang ni famous pada tanaman rock melon, cili dan cili bergala, untuk tanaman-tanaman yang sensitif. Rock melon dan cili memang perlulah, perlu pelindung hujan dan kali serangga. Macam rock melon, dia tidak boleh kena air hujan pun.
Kalau dia kena air hujan, daun dia akan rosak, dia akan ada penyakit kulat. So itu kekurangan dia lah. Okey, dari segi infrastruktur lain yang terlibat, biasanya kalau kita terlibat dengan mitigasi, kita perlu ada rumah semayan untuk penanaman berskala besar, dan kita juga perlukan rumah pump dan juga stor ladang. Yang ni memang basic lah, perlu ada lah. Tak perlu rumah pun tak apa, dia satu tempat teduhan lah yang khas untuk pump dan juga stor ladang. Okey, lepas tu pejabat ladang ini optional lah, ada pun tak ada pun biasa, tak ada pun tak apa kan. Okey. Okey, ni yang saya nak sentuh sikit, macam ada tuan bertanya berkenaan kualiti air tadi kan. So sumber air ni dia banyaklah digunakan dalam mitigasi ni, dan biasanya orang akan menggunakan air pipe lah. Tapi bila air pipe ni dia akan memakan bil sikit lah. Air hujan, macam saya cakap tadi, rain harvest. Air osmosis berbalik, ni air yang telah diproses lah, tapi ni kos tinggi lah. Macam air sungai tadi, dia boleh jadikan air RO tu, tapi dia teknologi dia nak buat tu, dia akan memakan kos lah. Air bawah tanah, air bawah tanah ni maksudnya kalau kita guna sistem kita boring kan, kita gunakan air bawah tanah. Tapi kebiasaannya boleh je, dia kadang-kadang ada bau sikit air boring ni, tapi tak ada masalah pun. Dia pH dia still neutral. Okay. Dari segi sumber air ni, dari segi pH yang biasanya kalau boleh kita maintain pH 6 hingga 7.5, dan ianya bebas klorin. Dari segi isi tu kurang daripada 0.5. Jangan air biasa ni isi lebih daripada 1. Jaranglah kita nak dapat isi air biasa lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1 tu maksudnya ada something. Kalau macam air sungai tadi yang cik tanya tu, mesti isi dia tinggi, sebab sedimen ada dalam tu, mungkin ada bahan kimia ke yang telah tercemar ada dalam air, macam tu lah. Okey, itu yang pertama dari segi air. Yang kedua, untuk keperluan operasi mitigasi, kita perlukan baja. Baja ni penting lah. So kalau tuan-tuan sedia maklum, kalau kita gunakan baja dalam penanaman secara mitigasi ni, kualiti greenhouse grade ni diperlukan lah. Jangan beli baja yang biasa, sebab kita takut kadar keterlarutan dia tidak bersesuaian. Maksudnya dia tidak larut betul untuk diserap oleh akar tanaman. Okey, kalau tuan-tuan tahu, terdapat untuk baja ni, kita faham dia ada 3 unsur semula jadi di sekeliling kita, iaitu karbon, hidrogen gas dan juga oksigen gas. Yang paling penting dalam penanaman mitigasi, 13 unsur mineral nutrien, iaitu 6 unsur makronutrien, iaitu nitrogen N, phosphorus P, potassium K, kalsium Ca, dan magnesium dan juga sulfur. Dan 7 unsur mikronutrien, iaitu ferrum, boron, manganese, copper, zinc, molybdenum dan juga klorin. So 13 unsur mineral ni perlu ada dalam penanaman secara mitigasi, sebab dia tidak menggunakan tanah. Kalau guna tanah, mikronutrien dah ada tau. Kebiasaannya mikronutrien dah ada dalam tanah. Tapi kalau menggunakan mitigasi, dia kosong. Kokopit tu kosong, dia tak ada apa-apa. So ini sedikit gambaran lah macam mana rupa baja yang kita panggil greenhouse grade. Okey, so apabila kita bangunkan teknologi penanaman secara mitigasi ni, sebenarnya kalau kita bahagikan kepada 3 jenis sayuran berdaun, sayuran berbuah dan juga sayuran berbawang, keperluan nutrien dia NPK yang 13 elemen tu sebenarnya dia berlainan untuk setiap kategori sayuran ni. So kalau sayuran berdaun ni dia antara yang sedikit lah pakai. Contoh macam nitrogen dia pakai 170 ppm, maksudnya kepekatan dia rendah sikit. Sayuran berbuah dan berbawang, dia sebab dia nak hasilkan buah dan bawang tu, dia perlukan kepekatan nutrien iaitu 4 per million, iaitu ppm yang lebih tinggi lah. Okey, daripada sumber tu tadi, kita formulasikan untuk berapa kita nak pakai kepada contoh sayuran berdaun, sayuran berbuah. Daripada formulasi yang MADI sendiri bangunkan melalui kita punya teknologi lah kan, formulasi MADI. Kalau kita boleh tengok mitigasi ni dia ada 2 lah. Dia mesti ada stok baja A dan juga stok baja B. Kalau stok baja A ni mesti kalsium nitrate dan juga ion chelate ni lah.
So dua unsur ni dia memang dua jenis baja ni tergolong dalam stok A. Yang stok B yang lain-lain ni lah. Tapi kalau kita tengok dari segi keperluan, kalau formulasi untuk buah dia mesti tinggi kan. Jumlahnya 29,526 gram yang dia akan digunakan lah. Untuk daun dia akan rendah sedikit. Okey. So di dalam kita menjalankan penanaman fertigasi, penggunaan peralatan seperti yang berada di hadapan tuan-tuan puan ni sangat penting lah, iaitu yang pertama alat pengukur pH meter. Tapi pH meter macam saya cakap tadi optional, kalau tak ada pun tak apa. Dan yang paling penting confirm kita perlukan penimbang untuk kita timbang baju-baju kita mengikut kesesuaian dan keperluan pokok, mengikut formulasi yang telah kita pilih. Dan yang paling penting adalah penggunaan alat pengukur isi meter untuk kita mengukur kemasinan ataupun kepekatan baju yang kita pakai di dalam pembajaan fertigasi itu sendirilah. Okey, elemen yang seterusnya antara yang saya nyatakan antara yang penting adalah sistem pengairan. Kita perlukan tangki. Tangki mesti ada tangki stok, iaitu tangki stok untuk baja A, baja B. Lepas tu kita kena ada tangki larutan. Tangki larutan ni maksudnya campuran A dengan B tadi tu. Biasanya akan pakai 10,000 gallon. Yang ketiga, tangki air kosong untuk backup lah. Untuk kita sebelum masuk kepada tangki larutan, dia akan isi dekat tangki air kosong lah. Okey. Lepas tu kena ada pipe. Kita ada pipe utama biasanya daripada sistem tangki. Biasanya kita akan pakai pipe sekunder dalam 32 mm size. Dan bila kita nak masuk ke dalam penanaman pokok, kita akan pakai pipe terkira dalam 16 ke 20 mm lah. Dan biasalah yang itu kita ada connector valve. Dan seterusnya kita ada pump air. Pump air ni yang submersible. Dan juga seterusnya kita juga pakai penapis lah. Penapis ni penting kalau fertigasi. Kita perlu ada penapis. Sebab penapis ni walaupun air tu bersih, tapi dia masih ada sedimen-sedimen, contohnya kokopit ke yang termasuk dalam tu. So penapis perlu ada. Penapis tak mahal pun, murah je, kita boleh dapatkan di Shopee. Okey, seterusnya penitis, tube. Okey, kita gunakan nipple yang jenis dripper. Dan yang terakhir, kita juga boleh gunakan apa tu? Timer lah. Timer, kalau tak ada timer tak apa, tapi kita kena datang lah. Tapi dah ada timer, so dia akan jalan ikut berapa minit kita nak bagi, bila kita nak bagi, 2 kali, 3 kali sehari, ikut keperluan pokok. Okay, ini jenis penitis yang biasalah digunakan dalam fertigasi. Okay, ini dari segi diagram lah. Maksudnya kalau fertigasi biasa, untuk setiap polybag tu dia akan mengikut jarak tanaman yang tersendiri dan dia akan salurkan kepada setiap pokok lah. Dia cocokkan setiap pokok. Okey, dari segi sistem pengairan dia sikit, saya nak ulas sedikit. Sistem pengairan ni kena terbuka lah, dia tak boleh tertutup. Sebab kita mudah untuk kita urus kalau ada permasalahan. Dan biasanya kita akan menggunakan kaedah titisan. Kita menggunakan penitis pada setiap pokok. Dan kekerapan dan juga tempoh siramannya bergantung sebenarnya kepada cuaca, saiz pokok dan juga pertumbuhan pokok itu sendiri. Contoh kalau cuaca terlalu panas, mungkin kita perlu membaja kerap sedikit. Maksudnya kita kena bagi air baja kerap. Tapi tips dia kalau fertigasi ni, kita jangan bagi air baja banyak. Pada semua jenis tanaman pun macam tu. Jangan bagi air baja terlalu lama. Contoh kita nak hari ni panas sangat lah, pokok dah besar sangat lah, kita bagilah 5-6 minit. So nanti air baja yang keluar dia hanya rugi saja. Sebab pokok dia tak makan banyak, dia makan sikit-sikit. Itu konsep dia dari segi tanaman ni sebenarnya. So kalau boleh kita bagi banyak kali. Kalau ada cuaca hujan, cuaca panas ataupun pokok pertumbuhan telah membesar. So sebab kita nak jimatkan kos penggunaan baja kita tu yang penting. Sebab tu semua duit kan. Okey. Sebelum saya masuk dengan lebih mendalam dari segi fertigasi ni, elemen yang penting salah satunya adalah semaian. So kalau semaian ni of course saya nak cerita juga. Kita biasanya kalau yang famous untuk semaian dalam teknologi fertigasi, kita akan gunakan media peat moss lah.
Pit moss ni dia ada jenis yang kasar, ada jenis yang halus. Tapi ada orang suka, macam saya suka pit moss yang halus lah, sebab semaian dia lebih untuk tanaman jenis sayur, berbuah, dia mudah, dia sangat seragam dari segi percambahan dia. Itu yang kita nak lah kan. Sebab kita, macam saya cakap ni, fertigasi ni tanaman dia mesti sekata. So bila kita transfer, dia mesti sekata je. Okay, so kita gunakan tray semaian dan juga pit moss. Okay, so macam biasalah, yang ni saya rasa semua orang pun tahu. Penyediaan anak benih biasa kita akan isikan dalam tray macam biasa. Dan certain daripada pokok yang memerlukan kelembapan lebih, kita boleh tutup menggunakan plastik ke. So dalam pokok setelah contoh 2 minggu setelah dicambahkan, kita boleh transfer lah ke dalam sistem penanaman fertigasi. Okay, ni salah satu contoh gambaran lah pokok yang berada di dalam rumah percambahan. Macam mana tengok sekata je kan. So kita tanam dalam skala besar macam ni lah, kita perlukan rumah percambahan. Okey, elemen yang seterusnya dalam penanaman fertigasi adalah penggunaan media kokopit. Kokopit ni dalam bahasa Melayu kita panggil habuk sabut kelapa lah, ataupun nama lain dia coconut coitus. Okey, dari segi kelebihan dia di dalam penanaman fertigasi memang tak syak lagi. Ianya adalah memberikan banyak kelebihan. Yang pertama ialah renewable. Renewable maksudnya dia boleh digunakan semula. Maksudnya dia tak macam tanah. Tanah kita perlu pulihkan balik. Sangat complicated lah method dia. Kita kena turunkan pH dia. Kalau kokopit ni dia kosong, dia memang nutrien dia kosong. So kita boleh bilas dia balik untuk kita gunakan balik. So nanti saya akan ceritakan dari segi bilasan ataupun kita nak guna untuk kali kedua penanaman. Lepas tu dia ringan. Yang ni memang mudah lah sebab dia ringan. Permukaan dia sentiasa kering. Dia memang kalau kita nak keringkan dia pun sekejap saja. Dia tidak ada berbau. Yang betul tak ada berbau. Dan mudah didapati. Memang banyaklah di negara kita yang banyak penanaman pokok kelapa ni, tak ada masalah lah. pH dia juga ideal dalam 6 ke 7 pH dia. So kalau kokopit ni biasa orang beli dalam guni kan. Tapi sekarang ni dah modern, orang dalam block type pun ada juga. Maksudnya dia kompres dalam ni. Biasanya kalau satu blok ni dia boleh dapat 8 polybag. Bayangkan banyak sebenarnya. So ni sedikit lah dari mana yang kokopit tu datang, daripada pokok kelapa, daripada buah kelapa. So dia bukan koko khas. Koko khas tu daripada sabut ni lah. Dia bukan koko coir. Yang koko orang selalu salah faham koko coir tu kokopit. Kokopit ni yang kita nak sebenarnya. Koko coir ni dia tak hancur lagi. Koko khas pieces ni lagilah tak berguna lah. So kokopit ni lah yang kita nak. Alright. Seterusnya, dari segi penanaman sistem fertigasi, biasanya struktur tanaman dia biasa di atas tanah lah, di mana kita menanam secara tunggal ataupun integrasi dengan pokok-pokok lain. Okay, ini sedikit gambaran lah di tempat saya penanaman golden melon lah di bawah sistem fertigasi. Ini di dalam rumah SPH lah yang khas. Macam ini di dalam sistem open. Maksudnya tak ada SPH. So dia boleh juga ditanam macam ni. Tapi risiko dari segi pengurusan perosak penyakit lah. Okay, di samping tu juga teknologi ni berkembang, konsepnya juga berkembang. Orang dah bertukar dengan teknologi berpara, fertigasi secara berpara. Maksudnya orang dah tak letak dah dekat tanah. Orang letak dekat, orang gantung dia, ataupun orang letak atas para macam ni. Kenapa orang guna para, orang gantung? Siapa-siapa boleh cerita tak kenapa? Apa kelebihan bila dia gantung ni? Orang penyakit, orang tak banjir lah. Okey, ya betul. Apa yang tuan-tuan cakap tu betul. So saya dapat jawapan tadi, iaitu elak banjir. Lepas tu dia kurang serangan perosak penyakit. Betul, bawaan tanah tu. Macam saya masih lagi menanam rock melon sebab saya tak ada duit projek lagi nak buat sistem bergantung. Kita ada cadangan lah untuk melon, kita nak buat something yang different sikit. Tapi memang betul dia akan menghalang kulat ataupun patogen daripada tanah, penyakit bawaan tanah daripada kena pokok, dan ianya lebih kemas. Lepas tu dia
mengelak banjir, betul. Itu yang paling utama lah. Sebab kawasan pertanian kita biasanya bukannya macam kawasan perumahan. Biasa kita pilih tu memang kawasan yang kita bukan kisah pun dia banjir ke tak, asal ada tanah kita boleh menanam kan. So konsep tu baguslah, berpara dan juga gantung ni. Betul. Dia mana sesuai kita nak buat mitigasi ni, sekam bakar dengan kopi. Sekam bakar dengan kokopit. Okey, maksudnya tuan nak tanya mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Okey, soalan yang bagus. Saya pun sebab saya ada buat sikit kajian penggunaan sekam bakar, tapi saya buat pada rock melon lah, tanaman berbuah kan. Saya buat sistem mitigasi, saya uji baja media sekam bakar dan juga kokopit. Dari segi pertumbuhan dia sama je. Maksudnya dia tak ada perbezaan yang signifikan sama ada tanam guna kokopit atau sekam. Sekam ni dia lagi tinggi ataupun kokopit lagi tinggi, dia lebih kurang. Tapi dari segi kualiti buah, contoh dari segi kemanisan buah, dari segi saiz buah, kokopit better. Dia sebab apa? Sebab kita nampak kokopit dia boleh, bila kita buat analisis nutrien, dia memegang unsur utama nutrien, contoh fosforus dengan kalium tu lebih tinggi berbanding sekam. Tapi kenapa saya buat eksperimen tu juga, sebab sekam lebih murah sebenarnya, kokopit lebih mahal. So kalau boleh kita nak sekam lah kan, tapi kita menjawab lah, mungkin masa ke depan kita boleh buat campuran tu. Tapi yang tu saya masih ni lah, kita masih research lah. Costing masing-masing juga. Sebab sekam pun sumber banyak kan, daripada jerami padi semua. Sebab tu kalau boleh saya nak sekam, tapi kokopit ni dia mahal sikit. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, macam saya cakap tadi, ada sistem berpara, ada sistem gantung, dan yang terakhir yang kita nak cerita lebih sikit hari ni, meja. Meja ni baru je, mitigasi meja ni saya rasa dalam 4-5 tahun je baru berkembang kan. So orang dah mula praktikkan, dan mitigasi meja merupakan salah satu konsep baharulah dalam penanaman secara mitigasi. And kalau kita boleh tengok gambar-gambar kat sini, di Mardi kita praktikkan pada penanaman bawang. Ni di Mardi Sedang lah, menggunakan sistem biasa, iaitu sistem sama je macam mitigasi, cuma konsep yang saya cakap tadi lah, konsep itu jadi meja pula. Dia jadi meja je, kita mejakan dia daripada tanam atas tanah ataupun dalam atas para ataupun bergantung, jadi meja. Itu saja. Dia beza dekat situ je lah. Ini tanaman bawang. Okey, so kita masuk pada mitigasi meja dari segi pengenalan, iaitu sistem penanaman mitigasi yang diletakkan atau dibina di atas struktur meja atau para yang ditinggikan dari tanah. So dari segi mitigasi itu macam saya cakap, pembekalan air dan baja serentak. Dan dari segi meja tu kita naikkan bekas tanaman dari atas tanah lah. Kita boleh guna bahan kayu ataupun besi lah yang utama. Kayu ni kalau kos kita rendah, kita boleh pakai kayu lah. Tapi biasanya kita recommend pakai C-channel yang besi tu lah. Okey, antara keperluan operasi awal, kalau boleh ada bajet yang lebih, kita boleh buat penyediaan tapak menggunakan weed mat. Weed mat ni sebenarnya penting sebab kita tak nak dekat bawah kawasan meja mitigasi kita tu nanti kita nak kena merumpai pula. So dia pun dia nampak tak kemas, kita kena potong rumput juga. So kalau boleh, dalam biasanya orang-orang yang berkos tinggi dia boleh letaklah weed mat ni, tapi ni optional lah. So ini salah satu contoh reka bentuk mitigasi meja lah, yang juga direkomendkan oleh pihak Jabatan Pertanian. So ini antara reka bentuk umum lah. Dia mesti ada meja, dia mesti tinggi daripada tanah, dan dia mesti ada bumbung. So bumbung tu kalau boleh dia boleh menghalang daripada terkena air hujan lah. Sebab kita tahu mitigasi ni kita bagi baja air, so kita nak pokok dapat serap. Sebab tu pokok akan sekata. Kalau ada air hujan, dia akan mencairkan baja kita lah. So secara sia-sia lah kita bagi baja tu. Lebih-lebih lagi mitigasi meja ni dia macam dalam kawasan meja kan, luas. Dia bukannya dalam satu polybag. So macam tu lah. Okey, ni antara spesifikasi umum lah
Tapi sebenarnya kalau nak cakap spesifikasi ni bergantung sebenarnya. Tapi yang kebiasaannya kita boleh praktikkan tinggi meja dia lebih kurang 0.6 ke 0.9 meter. Lepas tu panjang meja dia 6 hingga 18 meter. Tapi panjang meja ni subjektif juga. Kalau tuan-tuan rasa lebih panjang, tanah lagi banyak, so boleh lebih panjang. Okay, lebar meja. Lebar meja ni mungkin a bit spesifik. Kita boleh pergi hingga 1.5 meter. Yang paling penting tinggi petak media ni 15 cm dan juga tebal media. Ni tebal media ni penting. Biasa meja ni, vertikasi meja ni dia tak terlalu dalam, dalam 8 ke 12 cm. Maksudnya yang kita isi kokopit tu dalam lingkungan tu. Sebab biasanya pokok-pokok yang kita tanam vertikasi ni adalah berjangka masa pendek. So dia bukan tanaman saka. So akar dia tu boleh cope dalam tebal media 8 hingga 12 cm ni lah. Okey, ini adalah sedikitlah bahan-bahan utama lah yang akan digunakan, yang kebiasaannya dipakai lah untuk kita bangunkan vertikasi meja. Kita gunakan batten, C-channel yang kita gabungkan untuk dapatkan struktur macam ni dalam reka bentuk tadi, kan? Okey, dan selain itu juga vertikasi meja ni juga bukannya meja tu saja kita letak media macam biasa. Orang juga praktikkan sistem penanaman vertikasi hidroponik secara DFT atau NFT lah macam ni. Tapi yang ni kita bukan nak cerita pasal ni lebih. Saya just nak cerita dia still meja, konsep dia dia still pump air baja, tapi yang ni dia berbeza sedikit lah dengan vertikasi meja yang betul-betul meja lah. Yang ni dia memang dimasukkan kombinasi teknologi DFT dengan NFT lah. Dia masuk air baja, lepas tu kita letak pokok kita kat sini ya. Dia dari segi bilangan pokok tu dia akan kurang sikit lah kalau guna sistem ni. Kalau vertikasi meja macam ni, kita akan pergi lebih banyak pokok. So ini reka bentuk ataupun sedikit gambaran lah yang layman yang biasa lah kita boleh bangunkan rak vertikasi meja kita. So tinggi lebih kurang 3 kaki daripada tanah. So lebar dia 5 kaki dari segi kelebaran dia. Okay, dan tengok daripada bumbung ni 7 hingga ke 8 kaki daripada permukaan tanah hingga ke bumbung tu. Okey, ini adalah bahan infrastruktur yang biasa. Tuan-tuan mungkin boleh take note kat sini kan. C-channel yang kita gunakan lebih kukuh, ada V-batten kat sini. So kita guna wheat mat hitam je yang biasanya kita pakai untuk kita bangunkan vertikasi meja ni. Dan juga kita alas dengan jaring BRC. Jaring BRC ni kat hardware banyak lah. Macam tu saja. Tengok macam bawah ni pun dia ada wheat mat untuk dia halang rumpai ke. Okey. Okey, ini serba sedikit lah contoh gambaran infrastruktur yang kita pakai dan juga sistem pengairan yang kita boleh praktikkan. Okey, salah satunya juga kita boleh gunakan drip tape. Biasanya saya suka guna drip tape lagi berbanding saya nak pakai sistem pengairan titis ni sebab ni kos sikit lah. Yang ni pun boleh. Maksudnya yang ni akan menggunakan polypipe 16mm, lepas tu kita sambung dengan penitis. Tapi kalau saya lagi suka pakai drip tape. Okey, so dari segi sistemnya disambungkan dengan subline 32mm dengan sambungan 16mm masuk ke dalam meja, dan daripada situ juga dia akan bersambungan dengan 32mm daripada sistem tangki lah, tangki baja tu sendirilah. Tengok ada penapis sebelum dia masuk dalam sistem. Okey, dari segi ciri-ciri vertikasi meja, dia tak wajib, tapi kalau boleh reka bentuk permukaan dia tu kalau dekat hujung ada sedikit condong 1 ke 2 darjah lah untuk bagi air baja yang berlebihan tu turun. And yang paling penting, faktor nombor 2 dari segi kekuatan. Kekuatan ni dia mesti menampung beban 50 hingga 100 kg ke atas lah kalau boleh. Sebab kita nak ada kokopit, kita nak ada pokok, and certain daripada tanaman tu juga kadang-kadang dia ada berbuah. Contoh kalau ada orang buat vertikasi meja golden melon, bayangkan, so dia perlukan kekuatan yang lebih tinggi. Tapi saya tak cuba lagi, tapi saya terkejut juga ada petani yang dah buat. So advance lah. Okay, yang seterusnya yang saya nak concernkan adalah keperluan air baja dalam teknologi penanaman vertikasi meja ni. Yang pertama elemennya adalah dari segi jenis tanaman. Sebab setiap pokok yang berbeza jenis, iaitu berdaun ataupun berbuah, dia require air baja yang juga yang berbeza. Lepas tu keperluan air baja juga dia berbeza dari segi peringkat pertumbuhan.
pertumbuhan yang dah sampai peringkat berbuah ataupun reproduktif berbunga, dia memerlukan air yang lebih tinggi berbanding peringkat sebelum berbunga. Okay, yang ketiga, keadaan persekitaran. Sekiranya suhu, kelembapan udara dan keamatan cahaya matahari tinggi, so dia akan membuatkan proses transpirasi, lepas tu pokok akan mula banyak mengering. So kita perlu pump air baja lagi lah. Okay. Jenis media tanaman. Media tanpa tanah mempengaruhi kepegangan air dan kemudaran. Dalam hal ni sebenarnya macam fertigasi meja, Mardi kita so far kita masih endorse hanya kokopit lah. Yang kita tak menolak kalau satu masa depan mungkin kita nak gunakan sekam, campuran-campuran lain yang lebih advance, sebab setiap pokok tu dia berbeza penggunaan media dia. So itu kita kena study sebenarnya. Okay. Sebelum menanam, sebenarnya kalau dalam teknologi fertigasi penanaman fertigasi meja ni, fertigasi biasa pun, apa yang penting sebenarnya macam saya cakap, kita perlu sanitize kawasan penanaman tau. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Sebab kalau tuan-tuan tak sanitize, lebih-lebih lagi kalau fertigasi meja ni biasanya tanam open, kan? Dia ada pelindung hujan je. Sekeliling dia open, dia tak ada ni. So kita perlu sanitize. Untuk kita buang, kita nak make sure kawasan kita tidak terdedah daripada perosak penyakit yang akan menghancurkan pokok pada peringkat awal penanaman. And semburan kita boleh gunakan 2-3 hari sebelum penanaman. Kita boleh gunakan 2 bahan utama, imidacloprid dan juga malathion. Okay, baja malathion ni murah je. Dan kita juga boleh buat semburan racun kulat mancozeb lah. Okay. Ya. Maksudnya kalau bicara kita state plus agensi kawasan penanaman ni lebih kepada teknik menggunakan tanah. Tapi kalau macam cara NFT, DFT tu dia kena sanitize juga tak? Kali cycle dia. Bagi saya, sebaiknya kita memang kena sanitize juga. So memang kena sanitize. Bukan sanitize ni bukan maksudnya kawasan media tu je tau, Cik Norman. So dia kawasan sekeliling tu. So, maksudnya kita akan spray juga bumbung-bumbung semua tu, sebab itu memang, sebab saya terlibat dengan rock melon sangat terdedah dengan virus. So dia memang perosak dia tu akan membawa akan jadi host kepada virus. So ini yang kita nak cuba elak lah. So sanitization memang sangat penting lah pada peringkat awal dan jual. Betul. Ya, mancozeb, malathion dan juga imidacloprid. Ya, Cik. Kalau untuk penanaman batasan tanah, kalau macam proses sanitize ni penting juga. Oh, atas tanah. Oh, atas tanah dia boleh dibuat tapi tak wajib lah. Sebab kod mana pun dia dah open. Macam dia boleh kurangkan risiko lah tu. Boleh pada peringkat awal. Macam proses ni carry dalam lubang kita punya batas tu boleh letak ataupun dia ada effect untuk anak betul. Dia bukan dalam lubang penanaman tau. Dia maksudnya sebelum kita menanam tu, kita boleh sanitize kawasan tu. Boleh? Ni kalau pokok-pokok yang contoh cili, kita nak tanam atas tanah kan. Cili sangat penting lah, sebab dia ada host. Biasanya kalau ada host kekebit, tanaman kekebit sekeliling tu yang kita nak bunuh sebenarnya. Dia selalu jadi host lah kepada virus. Kalau macam dalam contoh macam kita dah masuk anak pokok, kita ni ada efek kepada anak pokok? Tak. Boleh je buat. Sebab memang baja-baja racun yang kita pakai ni, dia kombinasi mancozeb malathion memang biasa pun pakai untuk ni, untuk kita spray pokok pada peringkat kena serangan penyakit tu. Tak ada masalah. Okay, ni salah satu design atau reka bentuk fertigasi meja yang berjaya lah. So kalau kita tengok dari segi penanaman ni jenis sayuran berdaun ni, dia jenis teknik dia adalah secara tabur terus. Maksudnya dia tak semai ikut dia punya spacing yang spesifik, dia boleh tabur terus atas kokopit. Tapi yang paling biasa kita pakai akan gunakan kaedah pemindahan lah. Contoh salad, sawi, kita akan ada spacing kita yang tersendiri lah, ikut macam di atas tanah lah, and boleh rapat lagi sebenarnya. Okey, yang paling penting sebenarnya kan, ni macam kita tengok ni, ni untuk bawang yang biasa yang dibuat di Madi Sedang. Apapun, kita tanam apapun di bawah fertigasi meja ni,
kelembapan media air baja dalam rak fertigasi meja ni dia mesti kita maintain 70 ke 80%. Kita jangan kurang daripada 50%. So setiap kawasan tu kita kena measure dari segi kelembapan media dia lah. Paling mudah kita boleh pegang media kokopit tu, kita pegang dia, kita genggam. So kalau kita genggam, and then kita lepaskan, dia relay. So maksudnya kita boleh panggil dia dalam field capacity. Kalau kita genggam, kita lepas tu dia terlalu kejap, maksudnya air banyak sangat lah tu. So balik baja lah. So kita kena make sure dia field capacity lah. Field capacity dalam lingkungan 70 hingga 80%. Okey, tata cara pengurusan sistem pengairan lah di bawah sistem fertigasi ni dia sama juga macam fertigasi biasa. Kita kena make sure sistem titis kita, kalau kita pakai sistem titis, dia tidak mudah tersumbat. Sebab kadang-kadang ada timbunan garam ataupun lumut. Timbunan garam ni datang daripada baja lah. Baja kalau dia dah memanas kan, kena cahaya matahari, dia akan jadi macam bergaram sedikit. So itu juga yang akan menyebabkan sistem tersumbat. Sebab tu kena ada penapis. Kita kena periksa lah biasanya pada waktu pagi. Sebab kita nak elak pokok kita mendapat, kita nak make sure pokok kita mendapat air baja yang mencukupi lah. Penapis perlu sentiasa dibersihkan. Okay, dari segi kebaikan tu macam saya dah cakap juga, fertigasi meja ni sama je macam fertigasi biasa juga. Dia memudahkan pengurusan lah, yang paling penting sekali. Ini memang of course lah, kita tak perlu bongkok sebab kita boleh buat kerja dengan senangnya, dengan berdiri saja. Lepas tu dia kurang risiko penyakit tanah, betul. So sebab dia tidak menggunakan tanah, dia tidak dekat dengan tanah. Dan dari segi kelebihannya juga, yang orang cakap tadi ialah banjir. Dan seterusnya dia boleh DIY, do it yourself. So kita boleh buat, siapa-siapa dia boleh buat. Sebab dia konsep je kan, fertigasi ni kan. Okay. Kurang masalah rumpai, betul, sebab kita gunakan kokopit. Biasanya kalau kita gunakan kokopit ni, dia bukan media tanpa tanah. So memang tak ada rumpai lah. Okey, antara sayuran berdaun yang bersesuaian lah setakat ini yang boleh ditanam di bawah sistem penanaman fertigasi, antaranya adalah salad, sawi, kangkung, bayam, kailan, kubis, bawang. Ini antara sayuran berdaun yang famous lah. Sayuran berbuah macam cili, tomato, timun, terung. Tapi timun ni unik sikit sebab dia kan, timun kan menjala kan. Tapi macam saya sendiri pun tak ada test, tapi ada petani dah cuba. So dia ada guidelines yang penambahan sikit lah kalau nak guna fertigasi meja. Sebab kita perlukan sistem sokongan trellis kalau untuk timun ni. Kacang buncis, peri katak, herba, contohnya pudina, selasih, kesum, daun sut, ketumbar. Yang paling utama kalau fertigasi meja, untuk buah-buahan, strawberry dah ada. Dan yang amat mengejutkan tapi dah ada iaitu melon. Melon pun dah ada sekarang ni orang buat. Tapi dia melon bukan melon yang biasa macam glamour tu tau. Dia kena melon yang bersaiz kecil. Sebab dia bersaiz kecil, daunnya akan kecil. So akar dia tidak terlalu besar macam glamour. Dia terlalu vigor, dia terlalu sihat. Dia tak sesuai untuk fertigasi meja lah untuk setakat ni. Okey, macam saya cakap tadi kan, timun timun dia agak ni sikit kan sebab dia menjala. So untuk tanaman-tanaman yang dipraktikkan di atas fertigasi meja yang jenis menjala ni, 3 elemen yang penting diperlukan iaitu sokongan fizikal, iaitu kita perlukan sokongan sistem trellis yang menggunakan jaring, plastik, tali rafia lah untuk kita buat sistem trellis itu untuk kita lilit dia, kan? Dan selepas kita lilit dia, kita kena latih dan pangkas dia. Maksudnya apa-apa pun pokok, kalau sistem penanaman menjala ni, kita kena maintain batang utama untuk dia biar memanjat. Batang secondary dia tu kita boleh buang sebenarnya. Macam tunas air, cabang berlebihan kita akan buang. Tujuan dia sebab kita nak kawal perosak penyakit, kita nak pastikan pengudaraan yang baik, dapat cahaya matahari yang baik di bawah sistem fertigasi meja ni lah. Okay, ni tu tanaman menjala di atas fertigasi meja. So ni serba sedikit lah kos pembangunan sistem fertigasi meja, daripada struktur meja, rak dia, polybag dia, sampai peralatan kecil macam isi meter, canvas, pelapis meja. So anggaran dia peringkat awal tu, kalau satu kawasan tu mungkin memakan lebih kurang kos RM1,000 lah, RM989, lebih kurang macam tu lah. And kita boleh adjust lagi, mungkin lagi murah daripada ni. Okay, ni saya nak sedikit ceritakan kaedah penanaman gerak kerja tanaman bawang di bawah sistem fertigasi meja lah. Di bawah
formulasi baja khas untuk tanaman bawang yang digunakan di bawah sistem fertigasi meja. Stok A baja A, stok B kan, ini yang khas untuk bawang lah. Hari pertama hingga hari 10, selepas bercambah dan tempoh 7-10 hari, kita boleh bagi air baja dan lembapkan media pada isi 1.5 hingga 1.8. Ini peringkat awal dia lah, bawang ni. Lepas tu pada peringkat hari ke-11 hingga 30 di bawah sistem fertigasi meja, kita boleh tingkatkan isi dia daripada 1.8 ke 2.5 milisimen per cm. Okay? Pada waktu ni juga kita boleh buat tengok simptom yang tak normal lah di bawah sistem penanaman ni. Okay? Pada hari ke-31 hingga ke-65 hari, isi ditingkatkan lagi pada isi 2.5 milisimen per cm. Dan hari ke-66 hingga 75 kita boleh stop pengairan selama 7 ke 10 hari dan kita boleh laksanakan penuaian lah. Ini untuk bawang lah di bawah sistem penanaman fertigasi meja. Okey, antara kriteria yang penting di bawah sistem penanaman fertigasi meja pun, kita perlu buat bilasan. Bilasan ni maksudnya apa? Maksudnya adalah proses kita meneutralkan media yang kita gunakan ni, media kokopit ni, untuk menjadikan ianya tidak masin, ia menurunkan isi dia. Sebab macam saya cakap, sebenarnya bila kita setiap hari kita bagi air baja dengan cahaya matahari yang ada, kadar transpirasi yang tinggi, dia sebenarnya baja tu dia akan, yang tak terangkut oleh pokok, dia akan mengering, dia akan meningkatkan isi media. So kita perlu neutralkan dia pada satu tahap. Dia tak perlu kerap, tak perlu buat setiap minggu. Contoh dalam the whole penanaman tu, dalam 1 ke 2 kali saja. Kalau dapat 1 kali pun bagus dah. And kebiasaannya kita praktikan daripada peringkat pertumbuhan vegetatif sebelum berbunga nak masuk ke peringkat berbunga ataupun berbuah lah. So kita, apa yang kita buat sebenarnya, kita bagi air je. Satu hari tu kita bagi air biasa saja. Kita bagi air biasa saja sebab kita nak neutralkan balik baja-baja dan media tu. Sebab kita tak nak tanah kita, media kita tu tepu, dan bila media kita tu tepu dengan nutrien, kita bagi lagi air baja, pokok tak boleh angkut. So kita kena, pada satu tahap kita perlu neutralkan dia punya isi tu, kemasinan dia tu. Tu konsep fertigasi yang perlu ada lah. Okay, so macam mana juga kita nak make sure, kita nak tahu ni, oh aku bagi air baja contoh isi sedap lah, nak bagi buah besar, buah kualiti tinggi, kita bagi isi 4. Sebenarnya dalam fertigasi isi 4 tu dah terlalu tinggi lah. So kalau kita lebih daripada 4, kita bagi 5 ke 6 ke, media akan jadi terlalu masin. Dan kalau kita tak bagi pun 5, isi 5, isi 6 pun, kalau kita bagi setiap hari isi 3 je, kalau kita kena identify juga berapa kita punya kemasinan media tu. So macam mana kita nak tahu? Macam mana caranya? Sebenarnya tak ramai orang buat benda ni. So yang ni kalau saya dalam research, saya memang buat sebab saya nak make sure, sebab kita buat research, kita nak make sure isi media tu juga kita check. So maksudnya kita boleh tahu media ni bersesuaian tak untuk kita bagi air baja seterusnya untuk diangkut oleh pokok. And then kita boleh jimatkan air baja kita. Yang kekerapan kita nak check dia dalam 1 ke 2 kali. Proses dia senang je. Kalau dalam fertigasi meja, kita ambil sedikit spot kokopit di atas meja tu. Contohnya kita ambil dalam 4 liter kokopit, kita buat composite sample, kita ambil je kat bahagian ni sikit, sini sikit, ni sikit. Kita campurkan sampai dapat 4 liter. Kita masukkan dalam satu poly bag yang berukuran 4 liter ni, kan? Lepas tu kita akan masukkan 2 liter air, half of 4 liter of poly bag ni lah. So daripada situ kita akan biarkan 1 jam, dia akan ada air yang keluar, licit lah kita panggil, maksudnya air berlebihan. Daripada 1 ke 2 liter air yang lebihan yang keluar tu, kita check isi kita. So kita boleh tahulah berapa isi tanah media kokopit kita tu yang sedang berada sekarang. Entah-entah kadang-kadang dah sampai 5-6. So sepatutnya kita tak perlu pun nak bagi isi terlalu tinggi kepada pokok kita. So kita boleh jimat baja. Okey, seterusnya ulangan penanaman. Okey, tanaman lama biasanya memang dibuang, akar-akar dibuang untuk kita boleh gunakan balik. And then kita boleh biarkan media menjadi kering lah sebelum kita nak ulang penanaman kali kedua kalau untuk kokopit ni. And biasanya memang kita perlu bilas lah media kokopit ni dengan air untuk menetralkan media tersebut. Okey, ini sedikit gambaran lah golden melon. Golden melon ni yang berjaya ditanam di bawah sistem penanaman fertigasi meja lah oleh salah seorang petani di Malaysia ni lah. Dan apa yang saya nak sentuh
sekarang ni fertigasi meja mungkin dah dah berada di tahap peringkat semi mechanized, maksudnya kita pakai timer. So saya tak menolak lah, macam fertigasi biasa pun orang dah pakai IoT, dan fertigasi meja satu hari nanti memang akan juga dilengkapi dengan sistem IoT lah, fertigasi meja lah. So maksudnya kita tak perlu nak check setiap kawasan meja tu punya isi ke, lembab ke tak lembab. So kita dah ada sensor yang IoT lah yang boleh modified sendiri. Okay, ini dari segi perbandingan fertigasi meja dan juga konvensional. So memang dari segi fertigasi dia memberikan dia ada serta tanaman yang sesuai lah, ada juga tanaman yang sesuai. Tapi kok mana pun dia memang memakan kos lah. Tapi dari segi memudahkan tu memang fertigasi ni dia lebih memudahkan lah berbanding konvensional tanaman atas tanah. So yang paling penting dari segi penggunaan buruh tu lah, dia akan memudahkan kat situ. Okay, secara rumusannya of course tanaman secara fertigasi ataupun fertigasi meja akan meningkatkan kecekapan dan menggandakan hasil, dan ianya akan menjimatkan kos operasi dan meningkatkan kualiti produktiviti dan juga pendapatan usahawan lah. Ini tak syak lagi lah, sebab tu fertigasi sekarang ni sangat famous lah diguna pakai di Malaysia. So ini sedikit lah daripada penerbitan MADI berkaitan teknologi fertigasi. Tapi ini fertigasi biasa lah, tapi boleh jugalah diguna pakai kepada fertigasi meja, kan? Okay, so saya rasa itu saja perkongsian daripada saya, sedikit lah berkenaan teknologi penanaman fertigasi meja. So saya ingat ini bukan pengakhiran lah, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada nombor saya, kalau ada apa nak berkongsi ke nak bertanya, boleh kontak terus lah dekat yang tertera tu. So itu sajalah buat masa ni. Terima kasih atas perhatian. So insyaAllah kita dapat berjumpa lagi. So saya buka lah kepada